Z. Pastikan berhenti dulu di HMCC selepas divider dah. Pusing habis steering. Okey, lurus, buat pusingan 2 kali ya. Perlahan kalau brake. Okey, 2 kali. Satu, sambil gerak sampai pusing. Jalan sikit depan. Depan sedikit. Okey, ke kanan sedikit untuk luruskan kereta. Lagi. Okey, lurus steering. Lurus ke kiri. Luruskan steering. Okey. Target divider belum, tengok divider tu, kuning hitam tu. Berhenti selari pemegang pintu. Okey, cerah. Okey, pusing habis. Okey, ini student dari kosong lah. Kali pertama dia buat ujian selekoh Z. Okey, pusing habis. Okey, tahan dulu steering sampai lurus kereta, berhenti, baru buat pusingan 2 kali steering. Belum sampai lurus kereta. Okey, 2 kali. 1 2. 1 sekali lagi. 2. Okey, stay dulu. Target point nombor 2. Okey, divider berhenti selari dengan pemegang pintu. Okey, supaya tidak kelanggar divider ni ya. Okey, pusing habis steering. Okey, gerak kereta, lepas brake. Ini untuk auto Okey, pastikan berhenti bumper depan sebelum garis putih. Belum sampai lurus kereta, belum lurus lagi. Sikit lagi. Okey, 2 kali pusing. 1 sekali lagi. 2. Okey, signal sebelah kiri, tolak atas, signal dulu. Okey, jalan. Target divider selari pemegang pintu buat pusingan Okey, pusing habis. Pusing, tahan dulu steering sampai lurus kereta, buat pusingan 2 kali. Belum lurus lagi. Okey, 2 kali. 1. Okey, depan sikit. Pastikan berhenti sebelum papan tanda berhenti dengan garisan putih. Okey, berhenti.